mencapai cita-cita tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Kalisa membawakan liputan khas sempena Perhimpunan Mingguan Rasmi Sekolah Kebangsaan Taman Pulau Emas yang dikendalikan oleh murid prasekolah. Melalui bimbingan guru, murid kecil ini dapat berdiri di hadapan, bercakap dengan yakin dan berdisiplin. Murid-murid prasekolah telah berjaya mengacara majlis, mengetuai bacaan doa, mengetuai bacaan ikrar serta menaikkan bendera. Syabas adik-adik, sekian sahaja liputan khas saya pada hari ini dari Lensa Kejiwa Lensa Studio. Pada semua peserta, lebih kurang 130 orang